dalam perang kandak ni, ada macam-macam strategi lah. Begitulah daripada pihak mereka. Dan kita dah nampak perpecahan mereka ni. Tetapi PRU16 macam saya bagi tahu. PRU16 adalah bapa kepada segala bapa pilihan raya. Bukan kepada bapa Anwar Ibrahim. Bapa kepada segala bapa pilihan raya. PRU15, ibu kepada segala ibu pilihan raya. PRU16, bapa segala bapa pilihan raya. Yang mana akan menentukan masa depan kita negara ni. Dan sebab itulah kenapa se-educate korang, walaupun aku ni tak sekolah tinggi lah apa, tapi pengalaman yang panjang ni saya kongsi dengan korang supaya kau tak diperbodohkan. Sebab tu saya minta apa yang saya cakap, dengar, fikir. Jangan percaya, fikir. Saya tak nak korang diperbodohkan. Dan tempoh hari, ingat saya cakap. Kali ni strategi PKR akan menggunakan artis. Akan menggunakan influencer. Termasuklah geng sumut. Betul tak? Saya dah bagi tahulah. Semalam. Kita ada barang, bang. Tapi kalau aku tak cakap pun korang nampak, bukan kau tak nampak. Anwar bakal isytihar. Menteri dan influencer jadi calon PH PRN Johor. UMNO pun akan guna strategi yang sama. Amanah pun akan guna strategi yang sama. Sebab apa? Sebab orang Melayu. Dia buat ni sebab orang Melayu. Orang Cina, kau letaklah artis pun pergi mampus lah. Dia tak undi kalau bukan kehendak dia orang. Dia tak peduli pun. Contoh dah berlaku dah. PRU 15. Parlimen Sungai Buloh. KJ ni kan popular. Ketua Pemuda Pop KJ. Jumpa pun, kece. Betul tak? Cina-Cina kalau jumpa kece, kece. KJ tu main DJ. Kan? Siap buat DJ lah, kayu basikal lah, lari lah. Apa benda dia tak buat? Macam-macam dia buat ni. Nampak dia orang Cina, orang India semua. Lawan dengan Ramadan. Ramadan. Kalah besar pula tu. Kenapa? Orang Cina tak bagi dia undi. Takkan tak bagi dia undi? Dia kan popular. Orang Cina dia tak hidup. Orang Cina memikirkan tentang nasib dia orang, masa depan dia orang. Itu orang Cina. Tapi orang Melayu ni, aku suka dia lah. Best lah. Artis lah. Dia ni pergi sumut lah, babe. Dia ni pergi sumut. Selalu baca buku. Kita kena undi dia. Bodoh. Ni. Itu yang dia orang marah dengan Sehari tu. Itu yang dia orang tutup TikTok, Facebook. Semua dia orang sekat. Dia orang marah. Sebab apa? Sebab se-educate korang. Kita kat korang supaya korang faham tak diperbodohkan. So, ini cabaran korang. Sebab apa? Yang tengok live saya ni majoriti mak bapak. Cabaran korang sebab anak-anak korang ni. Sebab matlamat mereka adalah perbodohkan budak-budak muda. Ini matlamat mereka. Cabaran kita semua, guys. Korang lah khususnya. Supaya sampaikan kepada anak-anak. Jangan diperbodohkan. Ini nak menentukan nasib masa depan bangsa kita ni. Tanah Melayu ni. Bangsa Melayu. Johor ke, Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Kelantan ke, Ganu ke, Kedah. Semua bangsa Melayu. Ini tanah Melayu. Pergi tengok sejarah kalau yang mana bodoh-bodoh nak ikut bangsa, nak ikut negeri tu. Ini negara, tanah Melayu ni. Kita nak selamatkan tanah Melayu ni. Selamat tanah Melayu, selamatlah orang Melayu. Selamat orang Melayu, selamatlah Islam kat tanah Melayu ni. Ni pertimbangan yang kita kena buat. Okay. Clear? Panjang mukadimah ni.